Bismillahirrahmanirrahim. Salam perbahasan saintifik buat tuan yang dipertua, delegasi kerajaan, delegasi pembangkang, serta sidang hadirin yang menjadi saksi hidup kepada pertarungan hujah pada hari ini antara realiti dan persepsi, antara fakta dan fantasi. Warga dewan sekalian, menyambut perjuangan di meja pembangkang, ingin saya ingatkan kepada anda semua bahawa di meja pembangkang kami yakin dan percaya bahawa kepentingan teknologi mampu memberi nilai tambah kepada pencapaian manusia hari ini. Tuan yang dipertua, terlebih dahulu mari kita rangkumkan bersama-sama perjuangan di meja kerajaan pada hari ini. Meja kerajaan pada hari ini percaya kononnya teknologi menghakis nilai kemanusiaan. Pun begitu, asas pangkalan mereka ini hadir bersama permasalahan konsep, kelemahan hujah dan pertikaian yang berbentuk picisan. Selaku yang kedua di meja pembangkang, akan saya bedah siasat satu demi satu kelemahan mereka. Pertamanya, mari kita lihat pertikaian-pertikaian yang dibangkitkan oleh Perdana Menteri tadi. Mengenai dakwaan mereka bahawa teknologi menyebabkan remaja hilang rasa hormat. Masalahnya bukan kepada hilangnya rasa hormat, tetapi pada kekurangan pendidikan nilai. Platform digital boleh mendidik dan memacu suara positif jika digunakan secara bertanggungjawab. Selesai menyentuh pertikaian yang berbangkit, mari kita lihat pula permasalahan hujah yang dibentangkan oleh menteri kedua mereka. Hujah kedua mereka mengatakan bahawa yang dibentangkan oleh menteri kedua. Mari kita lihat pada hujah ketiga mereka. Dalam hujah ketiga mereka, Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri menyatakan bahawa teknologi memudahkan masalah disiplin seperti penipuan. Masalah disiplin berlaku kerana pelaku, bukan kerana teknologi. Solusi bukan menolak teknologi, tetapi memperkukuh undang-undang, kawalan dan kesedaran. Jangan salahkan pisau kerana tangan yang menikam. Mari kita lihat pula hujah ketiga, hujah kedua di meja kerajaan. Mereka mengatakan bahawa teknologi menjadikan pelajar terlalu selesa dan malas berusaha. Jawapan ini adalah tidak benar. Teknologi menjadikan manusia lebih efisien. Usaha masih perlu, cuma caranya berbeza. Teknologi bukan musuh usaha, malah pemakin kejayaan. Akhir sekali, mari kita lihat pula hujah pertama mereka, bahawa mereka mengatakan bahawa teknologi menjadikan manusia terlalu bergantung dan hilang sifat berdikari. Kebergantungan itu tanda kecekapan menggunakan alat bantu. Malah dengan teknologi, pelajar lebih cekap, lebih bijak mengurus masa dan lebih produktif. Itu bukan kehilangan nilai, itu ialah peningkatan potensi. Maka tanpa melengahkan masa, izinkan saya melangkah gagah kepada hujah kedua bagi pihak kerajaan dalam wacana yang cukup relevan ini, iaitu teknologi dikongsi, derita dirasai. Tuan yang dipertua, teknologi hari ini bukan sahaja alat komunikasi, malah membuka ruang luas untuk menyemarakkan nilai kemanusiaan seperti empati dan solidariti di seluruh dunia tanpa sempadan. Dari sudut panduan kecemasan dan kemanusiaan, teknologi mengubah cara kita memberikan sokongan ketika bencana. Menurut laporan Persatuan Palang Merah Antarabangsa IFRC, pada tahun 2024, penggunaan teknologi satelit dan aplikasi digital membolehkan bantuan segera dihantar ke lebih 100 juta mangsa. Saya ulang, 100 juta mangsa bencana dalam masa yang sangat singkat. Semasa banjir besar di Malaysia pada tahun 2023, aplikasi MyBomber dan sistem drone digunakan untuk memantau kawasan terjejas dan menyelamatkan mangsa dengan lebih efektif. Teknologi juga menyemarakkan solidariti sosial dan perjuangan hak asasi manusia. Laporan Pew Research Center, sebuah badan pemikir bebas yang berpangkalan di Washington DC, Amerika Syarikat, pada tahun 2023 menyatakan lebih 70% pengguna internet global terlibat dalam kempen digital seperti #MeToo dan Black Lives Matter yang memupuk kesedaran tentang penindasan dan diskriminasi. Silakan Yang Berhormat. Dalam aspek ekonomi, teknologi telah menghakis nilai kemanusiaan pekerja. Kajian oleh McKinsey Global Institute menunjukkan bahawa menjelang 2030, lebih 800 juta pekerjaan manusia mungkin digantikan oleh automasi dan robot.
ini bukan sekadar isu ekonomi, tetapi soal kehilangan maruah dan peranan manusia sebagai penyumbang pada keluarga. Selain itu, dalam spektrum penyimpanan chatbot menggantikan manusia, menyebabkan hilangnya sentuhan pribadi dan nilai seperti kesabaran, empati serta interaksi bermakna. Jadi, bagaimana teknologi dianggap membantu jika ia mengutamakan keuntungan dan kecekapan tetapi mengorbankan nilai kesehatan? Sudah sambung? Dari sudut bantuan kecemasan dan kemanusiaan pula, teknologi mengubah cara kita memberikan sokongan ketika bencana. Menurut laporan Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia JKM pada tahun 2024, pengguna sistem e-rescue dan aplikasi MyBomber membolehkan pemantauan bencana secara real time dengan izin keluarga berbeza dan mempercepatkan proses bantuan kepada masa banjir dan kebakaran. Ya, silakan. Yang mengatakan bahawa teknologi kita dapat menghilangkan lagi empati di dalam diri seseorang. Dan berapa nampak ke sekarang ni banyak konten-konten di dalam sosial media yang berunsur kebaikan, tidak membuat pengecualian. Yang banyak sekarang adalah tentang memburuk-burukkan seseorang. Yang berhormat itu hanyalah kes yang terbaca sahaja. Apabila kita lihat kepada skop yang lebih besar, penggunaan teknologi lebih kepada kesan-kesan yang positif seperti dalam bidang pendidikan, seperti dalam bidang perubatan. Saya sambung dengan saya. Contohnya, semasa banjir besar di pantai timur Malaysia pada tahun 2023, teknologi ini membantu menyelamatkan ribuan nyawa dengan pengurusan maklumat yang cekap. Teknologi mengubah dunia menjadi komuniti global yang saling memahami dan bersatu hati. Nilai kemanusiaan seperti empati, solidariti dan keadilan bukan lagi idealisme yang kosong, tetapi diterjemah melalui tindakan nyata melalui teknologi. Maka bergerak pula kita pada hujah yang ketiga, iaitu teknologi bukan penghalang tetapi pembebas peluang. Teknologi hari ini bukan sahaja alat, malah pembebas sebenar yang membuka peluang dan memperkasakan insan di seluruh pelosok negara. Menurut laporan Bank Dunia pada tahun 2023, teknologi digital telah membantu jutaan orang di negara membangun keluar daripada kemiskinan melalui akses kepada perkhidmatan kewangan digital seperti e-wallet dan pinjaman mikro. Misalnya di Kenya, platform M-Pesa telah merevolusikan cara orang ramai mengurus kewangan mereka. Jadi bersedia. Apakah pendapat yang berhormat tentang pelajar dan saintis sosial? Adakah ini menunjukkan teknologi menghakis nilai kemanusiaan? Silakan Muhammad. Silakan. Kerana manusia semakin tunduk kepada teknologi, bukan mengawalnya. Tanpa panduan nilai, teknologi jadi alat merosakkan akhlak dan berkemanusiaan. Tuan yang dipertua, dua perkara penting telah saya buktikan. Pertama, teknologi telah membuka ruang luas untuk manusia berhubung dan berkongsi pengalaman tanpa batasan geografi, memperkukuh rasa empati dan solidariti sejagat. Kedua, teknologi membolehkan akses sama rata kepada pendidikan dan kesihatan, terutama di kawasan pedalaman dan luar bandar. Contohnya, program pembelajaran digital dan telekesihatan di Malaysia telah merapatkan jurang sosial dan ekonomi, memperkasakan rakyat dengan ilmu dan rawatan berkualiti. Akhirnya, inilah realiti sebenar yang tidak mampu disangkal oleh pihak kerajaan. Maka, kedua-dua hujah ini membuktikan satu perkara, iaitu teknologi tidak menghakis nilai kemanusiaan yang perlu diterima 5/5 oleh Dewan yang mulia ini. Melihat kepada rasionalnya, iaitu kepentingan teknologi yang mampu memberi nilai tambah kepada pencapaian kepada manusia hari ini. Oleh itu, kami mohon agar usul ini diterima dengan sebulan suara. Mohon untuk terus membanggakan. Sekian. Terima kasih kepada Yang Berhormat Ahmad Haris Ajwad bin Muhammad Hilmi. Sidang Dewan yang dihormati, saya memohon kepada para pemerhati sidang Dewan supaya menjaga tata susu sidang dan tidak dibenarkan bertepuk tangan atau mengeluarkan sebarang aksi atau mengeluarkan sebarang suara yang dikira boleh mengganggu sidang Dewan. Dewan pada sesi kali ini akan lebih bergema lagi dengan bidasan daripada kedua-dua belah pihak
Dengan ini saya mempersilakan Menteri Ketiga Kerajaan untuk mengemukakan bidasan-bidasan seterusnya memperkukuhkan kes yang dibawa oleh pihak kerajaan. Dipersilakan Yang Berhormat Nur Husna Darwisha binti Saugila.